Baik, sekarang saya nak ajar macam mana nak tukar setting daripada minit dan saat kepada setting jam dan minit. So sekarang kat depan ni kita nampak dia punya skrin. Okey, kita tengok dekat bahagian setting. Bahagian setting ni, kalau tengok ada nampak button. Dia ada S2, S1, S3 dan S4. Okey, kat situ. So untuk kita ubah setting, just follow step ni. Okey. Okey, ni bahagian depan. Kita tengok. Okey, first kita akan tekan button S2 dan S1 serentak. Okey, kita tekan serentak. Okey, dia akan naik mode 101. Okey, yang ni kita tak payah set, kita tekan button set S4. Okey, dia akan pergi kat setting 203. Kita ubah kat bahagian ni, kita jadikan dia, kita tekan S1, dia naik jadi 204. Kita ubah dia jadi 204. Lepas tu kita tekan set S4 lagi sampai dia standby. Okey, so sekarang dah standby. Kalau kita nak test, kita boleh test. Okey, sebelum ni dia setting minit dan saat, sekarang jadi jam dan minit. Okey, so saya nak demo. Kalau kita masuk duit, dia jadi macam mana. Satu ringgit lah. 2. Okey, kita set RM3. Okey, so masa dah jalan. Okey, so kalau tengok ni depan ni jam 5 jam 9 minit. So kita dah ubah dia daripada setting minit saat kepada jam dan minit. So let's say kalau you nak buat dia jadi contoh 2 jam 30 minit, you just adjust depan ni letak 2, belakang jadi 30 lah. Okey, terima kasih.